Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar atau tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin buat satu penjelasan ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu ungkapan yang sangat masyhur, yang viral daripada zaman dahulu lagi sehinggalah ke zaman sekarang. Ia adalah satu ungkapan yang dipegang oleh mereka-mereka yang mendakwa, berkeyakinan ataupun berpegang kepada ajaran yang dikatakan hakikat dan marifat. Ungkapan tersebut berbunyi, tiada yang menyembah dan tiada yang disembah. Apakah maksud perkataan itu? Maksudnya ialah antara makhluk dan Tuhan itu tiada yang menyembah dan tiada yang disembah. Ataupun dengan kata lain, Tuhan itu memuji dirinya sendiri dengan sembahan. Tuhan itu menyembah dirinya dengan yang dikatakan sebagai solat dan sebagainya. Ini adalah satu ajaran yang sangat menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Maka sesiapa yang bercakap seperti ini, hendaklah segera bertaubat. Kerana ia bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, boleh disemak ya. Saya bacakan terjemahannya. Akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah aku. Artinya Tuhan itu menegaskan bahawa dialah Tuhan yang bernama Allah. Dan dia mengatakan tiada Tuhan melainkan dia. Dan sembahlah dia. Jelas di sini bahawa antara makhluk dengan Tuhan itu ada hubungan. Dan ada perbezaan. Hubungannya ialah sembahan. Sembah menyembah. Dan perbezaannya adalah antara makhluk dan Tuhan. Tugas makhluk adalah menyembah Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala bermaksud dalam Quran yang boleh disemak. Tidak kujadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Baik. Apakah yang dimaksud dengan menyembah? Menyembah Allah Ta'ala itu bermaksud mengabdikan diri kepadanya. Menunaikan suruhnya dan meninggalkan tegahnya. Ini yang dimaksudkan menyembah. Bukan dimaksudkan menyembah itu seperti menyembah tok bekong ataupun berhala. Maka sesiapa yang berkata apabila dikatakan sembah itu seperti menyembah berhala, maka itu menunjukkan bahawa akalnya telah tersilap dalam memahami apakah yang dimaksudkan dengan menyembah Allah Ta'ala. Maka tidak dapat dinafikan bahawa makhluk itu menyembah Allah. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dari manakah asal bermula kalimah ini ataupun ungkapan ini? Tiada yang disembah dan tiada yang menyembah. Ia adalah penakalan makam hakikat. Ataupun makam fana billah. Ataupun makam fana wal baqa. Yang dialami oleh ahli sufi yang muhakkikin. Di mana ahli sufi yang muhakkikin ini
Tidak ada ingatan di dalam hati mereka. Bahkan di dalam akal mereka. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Bagi mereka, wujud yang sebenar-benar pada hakikatnya adalah Allah. Wujud alam ini hanya majaz. Ehwal ini berlaku kepada mereka apabila mereka sentiasa mengingati Allah. Sentiasa mensucikan hati mereka daripada nafsu amarah. Seperti riak, takabur, cinta dunia dan sebagainya. Kerana nafsu amarah ini adalah hijab antara mereka dengan Allah. Bahkan hijab antara makhluk dengan Allah. Maka ahli sufi sentiasa mensucikan diri mereka daripada nafsu amarah ini. Supaya hijab itu terangkat. Sentiasa mereka berzikir kepada Allah. Tidak lepas mereka akan Allah Ta'ala di dalam hati mereka. Maka apabila dinakalkan dengan perkataan ehwal ini, disebutlah bahawa tiada yang maujud melainkan Allah. Inilah dinamakan wahdatul wujud pada hakikatnya. Dan apabila keadaan ini melazimi akan ahli sufi tersebut, ketika mereka beribadah, mereka tidak ingat yang lain daripada Allah. Bahkan boleh dikatakan mereka lupa akan diri mereka. Hanya ingat kepada Allah. Maka di sinilah keadaan ataupun ehwal yang dikatakan ataupun diistilahkan sebagai tiada yang menyembah dan tiada yang disembah. Tetapi harus diingat, ini hanyalah ehwal ataupun makam bagi mereka, bagi ahli sufi itu. Antara dia dengan Allah tidak berubah. Ini tidak berubah, dia adalah makhluk, tidak berubah. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Dan tidak berubah perhubungannya iaitu antara hamba dengan Tuhan itu iaitu ibadah. Ini yang banyak disalah faham oleh mereka-mereka yang ingin menceburkan diri di dalam jalan kerohanian. Mereka mengambil kalam-kalam penakalan makam ini, kemudian dipikir-pikir, kemudian dijadikan ilmu. Dijadikan iktikad, dijadikan pegangan. Maka inilah timbulnya pegangan tiada yang disembah, tiada yang menyembah. Dan apabila kalam ini diambil ataupun difaham dengan akal tanpa menjalani jalan kerohanian ahli sufi tersebut, maka bercanggah dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah dan bercanggah daripada Al-Quran dan Hadis seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadilah satu kesesatan yang menyesatkan. Kesesatan yang nyata. Ahli sufi yang mengalami ehwal fana billah, bapa billah tadi, apabila ia sedar daripada fananya, ia tetap beriktikad bahawa dirinya adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan. Cuma, kharib mereka itu dengan Allah. Maka sentiasa mereka ingat akan Allah. Tidak lepas Allah Ta'ala itu daripada mata hati mereka. Maka hendaklah difaham akan hakikat ini. Mereka-mereka yang beriktikad bahawa tiada yang disembah dan tiada yang menyembah, haruslah bertaubat. Kerana bukan itu yang dimaksudkan dengan yang sebenar. Daripada Al-Quran dan Hadis. Seperti mana saya ulang balik, seperti mana yang saya katakan tadi, itu hanyalah penakalan ehwal kerohanian ahli sufi tersebut. Ahli tahqiq tersebut. Tidak harus kita ambil bulat-bulat perkataan itu secara akal.
Seperti mana saya katakan tadi, bercanggah dengan akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan juga bercanggah dengan Quran dan hadis. Maka hendaklah difahamkan hakikat ini supaya kita tidak tersalah. Jika hendak memahami kalam tersebut, ceburilah jalan tarekah sufiah yang muktabar, dengan guru yang muktabar, dengan guru yang itikadnya benar, dengan guru yang jalannya benar, yang ada pertalian antara guru ke guru, yang ada keizinan untuk membai'ah dan untuk mengajar akan hakikat ini, ataupun untuk menjabarkan hakikat ini. Jalanilah jalan tersebut, barulah kita akan mendapat tahu apakah hakikat yang dinakalkan sebagai tiada yang menyembah dan tiada yang disembah. Jika tidak, kebarangkalian sesat lagi menyesatkan sangatlah besar. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.